Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Alia bersama rakan sekerja saya, Madiha. Pada hari ini, kami akan membawa anda ke liputan kejohanan sukan SMK BKT bagi tahun 2026. Pada edisi kali ini, tema F&B Food and Beverage dipilih sebagai tema perbarisan yang dapat mempamerkan semangat kesukanan, kreativiti dan kerjasama antara semua pihak dalam sekolah ini. Jom sama-sama kita saksikan. Selepas bacaan Yasin, semua pelajar bersurai mengikut acara dan rumah sukan masing-masing untuk persediaan. Majlis perasmian turut diadakan dengan perarakan masuk unit beruniform dan rumah sukan yang berwarna-warni serta bersemangat. Acara diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Selangor, bacaan doa serta ucapan daripada pihak pentadbir sekolah. Akan mengambil bahagian dalam Tamasya Sukan tahunan kali ke-12 dengan bersungguh-sungguh. Acara balapan seperti 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter berlangsung dengan penuh semangat dan persaingan yang sihat. Sorakan daripada rakan-rakan serta guru-guru menambahkan lagi kemeriahan suasana di padang. Bismillahirrahmanirrahim. Larian telah dimulakan. Diungguli rapat oleh Rumah Kuning nombor 1 dan nombor 2. Seperti yang dijangka, Rumah Kuning menjadi johan bagi kategori L2. Selain acara balapan, kejohanan ini turut dimeriahkan dengan acara tarik tali akhir, persembahan kreatif mengikut rumah sukan serta pertandingan sorakan yang menunjukkan semangat kerjasama dan kreativiti setiap pasukan. Majlis diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang, termasuk pemenang perbarisan, sorakan terbaik, anugerah olahragawan dan olahragawati terbaik serta anugerah rumah sukan terbaik. Pertama sekali saya ucapkan syukur Alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kepada kehadrat Allah dan juga terima kasih kepada semua cikgu-cikgu Rumah Biru, juga pelajar-pelajar, kerana semenjak 2013 saya Rumah Biru, cikgu Rumah Biru. Ini first time kita dapat kejuaraan kejohanan sukan lah. Jadi saya harap sangat tahun depan Rumah Biru tak dibubarkan guru-gurunya, kemudian guru-guru ni terus berusaha untuk kekalkan kejuaraan, sebab semua guru-guru dan pelajar-pelajar sangat gigih untuk memastikan kejuaraan pada kali ini dan setiap tahun sebenarnya. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah para peserta atas usaha dan komitmen yang telah diberikan. Alhamdulillah, kejohanan sukan telah berlangsung dengan jayanya. Tahniah diucapkan kepada semua atlet dan rumah sukan yang telah menunjukkan persaingan yang hebat. Keputusan penuh kejohanan menyaksikan Rumah Biru muncul sebagai johan, diikuti Rumah Hijau sebagai naib johan. Semoga kejohanan ini dapat munculkan bakat serta menyemai gaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah. Dengan ini, kami ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang terlibat. My TV SMK BKT brings everyone together.